Tak nampak orang ke? Dah lah pakai comot. Menurut dalam butik pula tu. Jadi tukar sampah-sampah je. Boleh lah. Ya kak, boleh saya bantu? Agak nak beli apa? Saya nak beli baju ni. Baju ni ada offer ke? Oh, ada kak. Offer untuk Raya Haji. Cantik. Sebelumnya harga dia mahal. So sekarang ni kita ada buat offer RM79 je. Oh, tak boleh kurang lagi ke? Saya nak beli banyak ni. InsyaAllah boleh. Akak nak beli berapa banyak tu? Saya nak tengok-tengoklah dulu ni. Lagi tak yang lain? You tengok yang lain dulu. Banyak kak pilihan kat butik ni. Kita orang tengah buat promosi sekarang ni. Jom saya tunjuk dekat akak. Promosi baju raya kak, semua separuh harga. Handbag pun ada offer tau, 50% diskaun. Ada offer 3 less 100 je. Boleh matching-matching. Baju raya RM10 pun kita ada tau. Tiba raya pun ada. Wah, cantik lah baju ni. Berapa ringgit harga dia ni? Ni RM159 je, tapi ada diskaun. Oh, juga. Murah lah sikit lagi. Saya nak beli banyak ni. Jelah. Saya ambil ni. Saya nak handbag ni tapi murah lah sikit. Mahal sangat lah. Murah lah sikit lagi. Akak, kita orang dah buat separuh harga diskaun tau. Dah murah gila dah ni. Alah, murah lah sikit lagi. Kan saya beli banyak ni. Yelah, dah murah dah ni. Cepatlah, saya nak cepat ni. Kak bayar kat depan je dekat bos saya tu. Ni kak, dah siap dah ke? Dah, ni je. Berapa semua ni? Murah lah sikit lagi. Saya beli banyak ni. Takkan tak ada diskaun lagi. Dah murah dah ni kak. Kita memang tengah buat offer separuh harga sekarang ni. Alah, murah lagi. Saya beli banyak ni. Saya selalu beli banyak-banyak tau. Tapi kita dah murah dah. Dah murah dah ni kak. Betul-betul murah. Kira. Cepatlah kira. Saya nak cepat ni. Nak buat apa tu? Yang usik-usik kereta orang tu. Kereta tu.